Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak review satu makanan istimewa, nasi kapsa ayam. Dia mesti ada ni. Ayam asam. Tu. Ayam asam. Tu. Belacan dia, specialnya belacan. Apa nak beli belacan tu, bertekan beg kuning. Dan dia ada nampak ni. Syalata. Berjatuh apa? Syalata. Timun dengan bawang dengan apa? Nenah. Makan nasi kapsah kena ada apa? Petai. Nasi kapsah. Makan petai. Ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Di tangan kanan berapa kali orang dapat tangan kanan. Okey, ayam lembut elok. Masya Allah, ayam. Tu nampak. Tu ayam lembut elok tu. Nampak tu. Ini baru dah betul. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li faqat. Okey, ni nampak petai. Cicah jasam. Nasi kapsah makan petai. Ayam asam ni belacan mau sedap. Masuk. Belacan mau sedap. Ya. Petai. Pedas. Bukan pedas, panas. Asam. Petai. Ayam asam ni saya buat belacan mau bagi. Ya. Betul. Mesti pedas. Ni ada orang bubuh gula banyak, manis. Jam mesti pedas. Nampak tu. Ayam tu. Ayam ritopnya cicah ayam asam. Tu. Lemak. Lepas tu ni petai. Makan apa semua ada petai. Itu genuk. Idrin ni petai pula. Lembut. Ayam asam. Panggil ayam asam. Petai.